sama seperti proses persiapan untuk tunang, lazimnya perkara macam ni saya dan kita bincangkan di antara keluarga. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Seperti yang saya katakan sebelum ini, saya nak pastikan bahawa Bella dan keluarganya gembira. Dia merupakan tunang saya, I made the commitment, dan saya nak pastikan semua berjalan lancar insyaAllah sebelum akhir tahun ini. Kita pun ada komitmen dan kerja masing-masing. Saya di Parlimen, di kawasan saya di Muar. Beliau contohnya pagi di sini, malam dekat Sabah, esok pergi lagi tempat lain. Tapi di sebalik jadual kita yang sibuk, kita tetap meneruskan perancangan untuk majlis nikah dan perkahwinan insyaAllah dalam bulan-bulan yang akan datang inilah, sebelum akhir tahun. Tapi berkenaan perancangan tarikh itu lazimnya memang di antara keluarga, dan bila tiba masanya jangan risau. Tunangan nikah ni bukan untuk disembunyikan, akan kita kongsikan berita gembira itu. Saya rasa bila dua-dua sibuk bekerja, kadang-kadang ia perkara yang baik, kerana dengan komitmen masing-masing kita masih mencari jalan tengah untuk mendedikasikan masa kepada keluarga. Ini test, ini ujiannya, supaya pada masa yang akan datang pun saya kongsikan, saya nak jadi insyaAllah dengan berkat Allah seorang suami yang baik. Dan kalau tunang saya memilih jalan untuk terus berkerja, to become a professional singer, actress, ambassador, sibuk juga jadualnya. Keluarga tetap ada, perlu jaga, perlu kongsikan kerja rumah contohnya, kongsikan tanggungjawab kepada anak-anak. Ini semua perkara sedikit sebanyak yang sedang kita belajar sambil kita menuju proses perkahwinan. Berdebar ke tidak, gembira adalah Wajib apa yang diharapkan untuk perkahwinan ini? Yang saya harapkan adalah supaya saya fikir soal gembira, sebab ialah saya it's my first time I'm learning, dan saya rasa dia bukan setakat soal kegembiraan peribadi, tetapi di antara dua keluarga, dan lebih besar adalah tanggungjawab kepada saya, bukan setakat insyaAllah sebagai suami, tetapi dengan izin sebagai seorang bapa juga. Saya kena belajar, dan saya perlu hormat kedudukan ibu yang merupakan kedudukan yang luar biasa, istimewa. Dan dalam bab ini saya rasa Bella is the greatest mom. Saya kena cakap ibu saya and Bella both are the greatest moms ever. Dan di situ saya banyak perlu belajar. Saya tak ambil tanggungjawab ini sebagai tanggungjawab yang kecil, sebab tu perlu luangkan sebanyak masa mungkin dalam proses ini. Saya mengenali keluarga, tapi pada masa yang sama I'm a nerd, so saya memang banyak tengok dokumentari dan beli buku-buku baru untuk baca, memahami lebih mendalam, supaya jadi seorang insyaAllah bapa yang lebih baik.